Anda pernah tak kena bebel? Kau ni asyik makan, tidur, macam mana tak gemuk? Pernah dengar kan orang cakap macam tu kan? Tapi anda nak tahu tak sebenarnya, semasa tidur pun anda boleh kurus. Nak tahu apa rahsianya? Anda kena buat intermittent fasting. Sebab apa? Sebab bila anda buat intermittent fasting, cukup satu tempoh masa anda tak makan langsung, tapi boleh minum, maka badan anda ni dia akan bertukar kepada mod pembakaran lemak. Dan tempoh tu dalam masa 12 jam. Contohnya, kalau anda mula IF pada pukul 4 petang, anda tak makan langsung daripada 4 petang, boleh minum air, sehinggalah 4 pagi besoknya. Maka, pukul 4 pagi tu lemak dah mula dibakar di dalam badan anda. Pukul 4 pagi tu kan anda tidur lagi. Jadi anda bangun pukul 6 subuh kan. Lepas tu, anda teruskan je lah. Pukul 8 pagi dah dapat 16 jam intermittent fasting. Kalau teruskan lagi, pukul 10 pagi dapat 18 jam intermittent fasting. So bermula 14 jam, pembakaran lemak dah mula berlaku secara efisien. Sebab dah tak ada lagi sumber tenaga daripada makanan yang anda makan. Jadi pada pukul 6 pagi tu, dah tak ada apa dah makanan ni. Maka lemak-lemak di dalam badan anda akan mula dibakar untuk dijadikan sumber tenaga. So, lemak dalam badan ni dia tak hilang macam tu je. Dia dijadikan sebagai tenaga untuk kita gunakan. Jadi pukul 8 pagi, kalau anda tak nak sarapan, anda masih lagi ada tenaga sebenarnya. Selagi anda boleh tahan. Jadi, buatlah intermittent fasting kalau anda nak kurus sambil tidur.